Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan tahniah bagi kepada Encik Kemusak Liwamah selaku sosok Pak Pacacat ataupun Parti Ummah Hasanah. Jadi beliau ni Hasanah, hari ni tanggal 20 ni Kumpapan 2509, beliau ada post katanya hari ni dia sudah dapat surat pengesah ke ahli wakil rakyat Hasanah ataupun orang panggil nang serap orang semacik putih saudara Hasanah. Jadi beliau ni Hasanah selaku wakil rakyat duduk di kawasan Naratiwat, kawasan Limu. Kawasan Limu ni terdiri daripada 3 daerah. Yang pertamanya daerah Bacok, yang keduanya daerah Resok dan yang terakhirnya daerah Sisakon ataupun kawasan tempat kita Hasanah. Jadi nak rakyat katanya kawasan kita ni ataupun kawasan tersebut hak ni tu Hasanah, kita dapat sosok ataupun wakil rakyat pada tahun ni 2509 adalah Encik Kemusak Liwamah ataupun dikenali sebagai WUH ataupun BW kita sana. Jadi hari ni BW kita tu ada post juga dalam Facebook dia yang bernama Kemusak Liwamah tu. Dia pun katanya ucap terima kasih semua rakyat hak pilih dia jadi wakil rakyat pada tahun ni sana. Jadi dia terima kasih kepada kita semua lah sana. Jadi saya mana hak duduk kawasan tu boleh ada masalah pun kita boleh hubungi dengan sosok Liwamah ataupun BW kita ataupun WUH sana. Jadi nak sapa kepada saya pada hari ini sekadar ni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.